Salam. Hari ini kita bincang tajuk yang tengah hangat sekarang ni, iaitu Pawagam versus Netflix atau OTT. Saya membesar pada tahun 70-an, tahun 80-an, di mana kita tak ada option lain. Kalau nak menonton wayang, hanya boleh menonton di panggung sahaja. Masa tu tak ada VCD, tak ada LD, tak ada VHS. Jadi itu satu je. Maknanya kita nak tonton wayang, kita tonton di panggung. Dan tiket wayang pada masa itu dia ada kelas-kelas. Kalau yang depan sekali, third class 80 sen saja. Kalau second class RM1.20. Dan kalau first class RM1.60 atau RM1.80. Dan ada satu kelas lagi di atas, reserve dia panggil, dalam RM2.40. Jadi itu betapa murahnya tiket wayang pada masa itu. Kembali kepada OTT atau tiket Netflix. Tiket wayang sekarang dalam RM22 ke atas secara average-nya. Dan keluarga saya ada 4 orang. Setiap kali kita menonton wayang, jumlah tiket semua hampir saja cecah 180 lebih. Sebab anak-anak saya dah 12 tahun, dah besar. Dan tu tak campur parking dan makan lagi. Kadang-kadang boleh mencecah sehingga hampir 200. Dan itu adalah luxury bagi orang-orang yang tidak ada pendapatan tetap macam saya. Tapi saya tak nafikan menonton panggung di Pawagam adalah cara yang terbaik sekali untuk menikmati filem. Tapi kita juga harus terima hakikat yang kos hidup sekarang ni semakin tinggi. Dan Netflix, bagi dia ingat, basic dia hanya RM19.90 untuk phone, dan lepas tu RM29.90 untuk satu skrin. Dan untuk banyak skrin RM49.90, dan untuk HD pula RM60 lebih. Apa saya nak katakan di sini ialah satu cara harus dipikirkan oleh pihak bertanggungjawab bagaimana nak membawa penonton kembali menonton filem tempatan, terutamanya di panggung wayang. Di Korea juga ada masalah yang sama. Jumlah kutipan tiket di panggung menurun tahun ini, sehingga kerajaan melalui KOFIC, Korean Film Commission, memperkenalkan dia panggil diskaun voucher yang memberikan diskaun sebanyak 6,000 won untuk sesiapa yang nak pergi menonton filem di Pawagam. Dan semua ini datang dengan konsep first come first serve basis. Tapi sampai ke tahap itu sekali, dia orang terpaksa perkenalkan sistem diskaun voucher untuk menonton panggung. Jadi sesuatu harus dipikirkan, bagaimana nak membawa penonton kembali ke panggung wayang menonton filem tempatan.